Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. Program AMIMS, Anak Muda Imam Masjid di Masjid Imam Syafi'i. InsyaAllah lepas maghrib kita akan baca Yasin. Niatkan khusus pada semua yang menginfakkan dan menyumbang serta menyokong program ini, insyaAllah. Jom kita baca Yasin sama-sama. Boleh? Kita baca Yasin sama-sama bersama anak-anak muda Imam Masjid. Okay, InsyaAllah kita doakan. Dah berapa orang kita dapat kumpulkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah 10 orang. Jadi doakan kita 10 orang membaca Yasin untuk semua yang menyumbang. Bayangkan kita semua pakat support program ni. Kita pakat ikram hargai anak-anak muda ni dengan hadiah-hadiah menarik. InsyaAllah kita doakan semoga semua yang menyumbang pahala berterusan dengan hampa. Hampa lah yang menyumbang, berinfak, yang menjadi asbab anak-anak muda ni bersemangat lagi untuk membaca Al-Quran, mengimrahkan masjid dan bersilaturahim ke masjid. Jom sama-sama kita baca Yasin. Okay? Nantikan kita akan baca secara live dengan bacaan bersama-sama. Okay? InsyaAllah kita akan baca live macam ni lah. Mana handphone? Okay. Kita akan baca secara live. Okay, kalau lihat kat sini kita ada live Love Mazian. Kita baca secara live. Kita akan tekan ni, kita akan buka live. Ni live kan? Kita akan flip. Okay, kita akan baca secara live. Okay? Jumpa anda dalam live. Kita baca Yasin secara live. Okay? Okay, start.